Kisah ngeri pergi camping. Korang pernah tak dengar pasal cerita sekumpulan budak yang pergi camping tapi ada benda yang jadi terlalu pelik sampai trauma seumur hidup? Ini cerita pasal seorang lelaki yang bernama Luke. Dulu, dia jenis yang suka cari thrill, suka benda-benda pelik. Tapi lepas daripada malam tu, terus berubah. Kisah ni jadi masa cuti musim panas, lebih kurang beberapa tahun lepas. Luke dengan 3 orang kawan dia, Lucy, Katie dan Maurice, plan nak pergi camping dalam hutan dekat kawasan luar bandar. Semua ni start sebab Lucy yang ajak. Tapi yang buat idea tu jadi lagi gila, mestilah Luke. Dia punya cadangan memang tak masuk akal. Dia cakap, apa kata kita masuk hutan pukul 1 pagi, barulah feel adventure tu datang. Korang tahulah kan, kalau nak cerita pasal budak-budak remaja ni, asal bunyi mencabar je, mesti semua on. Lucy pun setuju, Maurice dan Katie pun ikut je. So, diorang pun siapkan semua barang, kemah, makanan ringan, torchlight, semua benda-benda camping tu lah. Tapi masa Luke dengan Lucy jalan masuk awal nak cari spot nak pasang kemah, masa itulah benda pelik mula jadi. Diorang tengah sembang, tiba-tiba ada bunyi ranting patah dari semak. Lucy pandang Luke. Dia cakap, kau dengar tak tu? Luke ni pula jenis berani tak kena tempat. Dia terus jenguk dan masa tu terus terpadam semangat berani dia. Depan mata dia ada seorang lelaki tua tengah makan bangkai rusa. Ya, betul, makan bangkai. Bukan macam pemburu yang tengah potong daging. Ini betul-betul makan macam haiwan. Daging reput, tulang rusuk rusa tu pun dah nampak. Lelaki tu tengah kunyah, darah meleleh, muka kotor berlumpur.